Alright, hai Assalamualaikum. Bersama aku lagi Izfan di YouTube channel Izfan Alizam. Salam satu dunia. Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera, happy selalu. So, untuk sambungan part pertama kita yang kita kupas mengenai hutang dan juga masalah yang aku tengah alami ataupun mungkin korang juga tengah alami. Maklumlah sekarang ni kita telah masuk ke dalam waktu-waktu yang agak sukar dalam kehidupan kita, yang mencabar sekarang ni. Untuk part kedua ni kita mungkin boleh bagi tajuk hidup perlu terus bergerak. Rasanya ayat tu sesuai lah untuk video kita untuk kali ini. Yelah, kalau kita duduk diam kita tak boleh buat apa-apa. Kalau kita duduk diam masalah kita pun tak selesai. Lagi-lagi untuk kita yang ada tanggungan, anak bini nak bagi makan, keluarga kita nak sara dan sebagainya. So rasanya topik ni sesuai lah sangat. So untuk live update ni, sebenarnya sebelum aku masuk ke fasa yang aku tengah jatuh sekarang ni, sebelum aku masuk fasa yang aku tengah down sekarang ni, aku sebenarnya dah cuba macam-macam. Selepas aku resign tu, aku dah buat macam-macam. Aku dah kerja itu, kerja ini. Aku ada cuba buat freelance sikit. Lepas tu aku meniaga sikit. Tapi tak berapa menjadilah. Lagi-lagi sekarang ni ekonomi tengah mencabar. Dan juga, yelah, perkara yang try and error ni sebenarnya kalau kita tak ada ilmu sebenarnya tak boleh jadi. Itu kesilapan aku jugalah. So kita kena belajar sesuatu lah. Sampailah satu tahap tu macam sekarang ni, beberapa bulan lepas lah, untuk lebih spesifik, adalah orang call aku untuk kerja dengan dia. So aku pun fikir-fikir ataupun cuba ingat, aku tak ada pun hantar resume mana-mana untuk orang call aku lah kan. Seterusnya fasa interview. Of course lah, waktu interview tu kita minta lah gaji sekian-sekian, kerja sekian-sekian kan, apa kemahiran kita kan. Pengalaman kerja aku pun banyak juga. Selain daripada video editing, AI lagi, dan juga content creator, jaga social media dan sebagainya. Sebelum tu pun aku ada pengalaman hotel lah. Of course lah, ada CJ lah kan. So aku minta lah gaji yang agak munasabah lah kan. Tapi disebabkan ni cawangan baru, aku tak dapat lah gaji yang macam aku nak tu. Aku pun terkejut lah kan. Sebenarnya aku dapat gaji waktu tu, setuju sekian-sekian, dapat sekian-sekian. Aku pun kesian. Gaji Izfan sekarang ni 2,000 pun tak sampai. Kan, tapi aku pun dah malas nak cari kerja lain. Sebabnya kita boleh dapat gaji yang kita nak, gaji yang stable, yang mampu kita bayar hutang tu, tapi nak mencari tu makan masa kan. So aku pun setujulah kan. Setujulah kan. Cubalah tengok apa yang aku boleh buat dengan company ni sebagai marketing dekat sini, buat content creator, buat video gambar dan sebagainya, buat poster dan macam-macam lagi lah. Tapi bukan tu je yang aku buat. Aku cuci-cuci juga dekat sini. Aku angkat barang, kemas-kemas apa yang patut kan. Sebab kilang ni pun cawangan baru dia. Aku pun ada cakap, aku ni gaji yang aku dapat ni tak mampu pun nak bayar hutang aku. Nak survive tu susah. Dia ada jugalah bagi solution dekat aku sekian-sekian. Dia ada cakap itu, cakap inilah. Dengar dia punya misi dan visi. Isteri aku pun tak kerja. Isteri baru aku ni, dia jaga anak-anak aku ni. Itu pun dah 1,000 rahmat lah kan. Susah juga sebenarnya. So tak apalah, aku pun meletakkan kepercayaan aku dekat bos aku jugalah. So aku jual motor aku bayar hutang yang tertunggak sikit kan. Aku nak pakai sikit untuk survive dan sebagainya. Okey, zat-zat kita skip. Tapi betul lah, bila kita dalam keadaan yang terdesak sekarang ni, dapat call daripada bank, stres dan sebagainya, bila kita menghadapi masalah kan, betul, otak kita berfikir untuk cuba menyelesaikan masalah tu kan. Walaupun aku masih lagi tak nampak bayang apa yang sekarang ni lah, untuk fasa sekarang ni masih lagi tak nampak jalan keluar dia. Tapi aku percaya satu perkara je sekarang ni, Allah tu uji kita sebab kita mampu. Yang penting jangan berhenti, cuba je. Selagi benda tu perkara baik, kita usaha je, InsyaAllah kita akan temui jalan tu, ataupun jalan tu temui kita. Selain daripada aku berusaha, sekarang ni memang aku banyak sangat berdoa, cuba dekatkan diri aku dengan Allah lah, dengan pencipta. Sebab dia je yang boleh selesaikan masalah kita sekarang ni. Dan ada beberapa doa yang aku rasa dekat dengan aku, yang rasa macam boleh membantulah kan. Aku akan share untuk next video sebab video ni dah panjang sangat. Tak tahulah panjang ke tak panjang ke selepas edit nanti kan. Tapi aku rasa untuk doa-doa tu aku akan sharing selepas part inilah, untuk part ketiga nanti, supaya kita boleh fokus dekat doa-doa tu.
apa doa yang aku amalkan tu kan. Sebelum ni aku tak doa sebanyak macam sekarang ni. Ini mungkin sebab mungkinlah Allah rindu dekat hamba dia untuk kita berdoa dekat dia. Allah panggil kita, ingatlah aku dekat Allah kan. Dua pilihan, sama ada kita nak jadi manusia yang teruk dengan ujian ni ataupun kita nak jadi manusia yang lebih baik dengan ujian ni. Itu semua terpulang dekat diri kita. So nantikan part ketiga lah. So apa yang membuatkan aku tenang menghadapi ujian ni, apa yang membuatkan aku yakin untuk terus hidup, aku pun tak tahu nak gelak ke, nak sedih ke sekarang ni. So nantikan part yang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye.